saya sebagai wakil rombongan Persibar atau Persatuan Sejarah Brunei mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan yang saya tidak menyangka sebutan yang diberikan begitu mengharukan, begitu saya rasa rombongan saya dan rombongan begitu rasa dihormati, rasa dimuliakan. Begitu diberikan penghargaan apabila kita sampai di bumi Aceh ini. Jadi kalau kita lihat Aceh dan Brunei dalam sejarahnya memang dua buah negara yang pernah mencapai zaman kenyamanan, dan kedua-duanya memang tidak boleh dinafikan memainkan peranan dalam penyebaran Islam di Nusantara ini atau di alam lain. Brunei seperti juga kesultanan lain, dia juga menghadapi masalah dalaman, perang saudara, menyerang, kena serang, itu hanya berlaku di alam Melayu. Tetapi semua itu tidak memberi kesan kepada keutuhan Kesultanan Brunei. Perang saudara sudah berlaku sampai 3 kali, tetapi dia tidak menjatuhkan atau meruntuhkan Kesultanan Brunei. Tetapi apabila British datang, Inggris datang ke Borneo yang dipelopori oleh James Rock, inilah mulanya secara perlahan-lahan wilayah Brunei telah merusut, sehingga apa yang kita lihat sekarang ini hanya tinggal sebuah negara yang kecil dalam 4 daerah. Walau bagaimanapun, seperti yang saya tadi katakan pada siang tadi, Allah Ta'ala masih sayang kepada Kesultanan Brunei. Dia limpahkan minyak dan gas di negara Brunei Darussalam. Jadi dengan hasil minyak itulah Brunei sampai sekarang masih dapat berdiri teguh. Terutama sekali dia bermula pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Sultan Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, ayahnya kepada Kebawah Dunia Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Jadi kalau kita melihat Kebawah Dunia Maha Mulia, kita memang sebagai rakyat Brunei tetap memberikan sokongan yang penuh kepada Baginda. Kerana Baginda seorang pemimpin yang begitu prihatin kepada rakyat Baginda. Baginda sendiri sanggup, kata orang Brunei, bercabar beli untuk melihat kesusahan, masalah-masalah rakyat di negara Brunei Darussalam.